Saya Ahmad Isyam, lebih kenali daripada kolektor-kolektor sebagai atuk ataupun jalut orang panggil. Dalam bidang ni saya bermula hujung 98-2000 saya bermula. Tapi dengan hobi. Nama company saya sekarang Dolu Vintage Store. Dia berasaskan dengan barang-barang vintage. Kita beri servis, kita buat untuk sewa prop, sewa venue, untuk shooting, untuk photoshoot, untuk product shoot. Saya punya kedai ada kopitiam, like a mini kopitiam lah. Tak ada besar, huge punya tempat. Just ala-ala chill, santai. So, berapa banyak kos atau modal yang Encik belanja untuk startkan bisnes ni? Rasa-rasanya dalam 10,000 ke 15,000 modal untuk keluarkan beli benda-benda ni lah. Saya asalnya pun daripada TV station. Bila time shooting, saya banyak merayau pasar karat ke, dia punya mall ke, dia punya car boot sale. Tengok benda yang saya minat, saya beli. Macam mana Encik kumpul duit nak start bisnes ni? Duit pada freelancer tu saya akan separate sikit untuk saya punya hobi. Masa saya start dulu memang dah ada barang daripada kecil-kecil, sikit-sikit saya dah collect yang barang daripada kampung. Saya ambil kawan-kawan di kampung. Bila dah start berniaga, ambil lori, transport, bawa datang ke sini. Kita niagakan. Sewa kedai ni 3,500 ke 4,000. Lepas tu campur air, aircon semua, mungkin 6,000 macam tu. Untuk lagi 3,000, 4,000. Untuk just kita tacap-tacap barang yang ada dalam kedai ni lah. So, just nak tahu ada tak apa-apa kos yang Encik tak sangka kena bayar? Macam saya merayau, cari barang, dalam fikir kepala, saya nak mencari benda ni. Bila sampai ke sana, benda yang saya cari tak ada. Kos yang tak sepatutnya saya keluarkan untuk barang yang saya nak cari, tak keluar. Tapi kos tu keluar lebih pada yang barang saya baru nampak. Barang tu pun rare. Sanggup spend duit untuk benda tu. Tapi barang yang saya nak cari tak dapat. Seberapa banyak sales yang Encik buat dalam sebulan? Untuk sale dalam sebulan tu roughly dalam 7,000 ke 8,000. Dia bermusim. Kalau kata ada event, kemungkinan kolektor-kolektor akan turun mencari barang. That time kita jackpot lah. Tak ada event, saya berharap pada untuk rental lah. Kadang-kadang shoot TV drama, komersial, iklan, Chinese New Year drama. Baru ni hari raya. Jadi kalau secara peratanya, untung tu Encik boleh dapat berapa? Untung dalam 4,000, 5,000 benda tu kan. Benda tu roughly je lah. Kita tentang gaji ni, saya tak expect pun nak ada gaji besar. Ada gaji sikit, saya boleh dapatkan barang sikit untuk top up. Itu je. Sebelum ada ni dengan kabusir, dengan canvas. Rasa hujan, panas, 3 pagi dah parking kereta, 5 pagi keluarkan barang. Kadang-kadang fikir tak, boleh ke aku buat benda ni? Aku daripada RM15 punya tapak, macam mana aku nak survive duduk sini? Ni semua Allah Ta'ala punya kuasa lah. Kita serah pada dia. Aku just usaha, nawai tu kita, geng-geng kita kongsi lah. Jadi kedai ni ada pekerja lain ke ataupun Encik dengan tak ada pekerja? Macam dia orang pun saya yang makan, ambil vendor. Tu pun member juga. Dia pun dulu menjaga bandel. Susah senang, kita orang sekali. Sebelah saya punya side, ringan sikit saya punya komitmen. Aku bagi tempat kau menjaga minum, sama-sama kita naik. Jadi pun kalau aku menjaga barang-barang ni saja, kalau tak ada tempat minum, aku fail. Cuma just bila ada makan-makan ni, win-win lah. Kau nak membeli ke, kau tak collect ke, kau nak datang minum ke, bila dah duduk, jual ke barang-barang ni, jual. Kalau Encik boleh tunjukkan barang apa yang paling rare lah dalam kedai ni? Tengok date tu. Sehari selepas merdeka. So yang ni macam mana Encik jumpa benda-benda macam ni? Ini kenalan bagi. Ada community lah Encik boleh cari? Masih belum rasa nak lepas. Tak dapat lah benda ni kan. Apa yang paling mahal Encik pernah jual? Coca-Cola, one lot RM25,000. RM25,000 satu rumah. All Coca-Cola merchandise lah. Botol, cup, bag, cap, t-shirt. Ada satu orang datang beli semua tu? Sebab dia limited, dia tak keluar tiap-tiap tahun benda ni. Ada tak macam apa-apa ciri-ciri yang Encik tengok dalam satu benda tu yang satu faktor untuk you letak harga? Kita akan cari dia punya, buat reference, apa dia punya history, apa benda ni, siapa yang pakai benda ni dulu, berapa value dia sekarang. Mungkin value dia di Kuantan lain harga, KL lain harga. Anggapan orang dah mati punya, mari kau masuk dalam rumah. So far saya jual banyak barang, tak ada apa feedback. Dia kalau yang bermasalah, tembaga, barang kemas. Itu semua berteman. Sebab tu saya tak main bilah, pisau, keris. Kau nak ada knowledge benda tu. Dia ada tata tertib dia kan? Dia ada tata tertib dia ada etika dia. Jadi dalam kedai ni ada tak apa-apa yang Encik sendiri ada macam like a personal connection ataupun Encik suka the cerita behind? Zaman dulu, bakar arang atas rak, barang dah panas, masuk kain, bubur dalam. Jadi ni memang Encik punya keluarga sendiri? Ya, sebab kita pernah pegang benda tu, macam-macam kenangan semua kan. Ada customer masuk sampai menangis. Mak umur 85, duduk, anak menantu bawa. Ada Amat Jais, anak menantu tanya, tolong pasang boleh? Saya pasang lah.
mak ada duduk dengar lagu pada vinyl piring hitam tu, menangis. Arwah abah ada sepenuhnya collection Ahmad Jais. Bila abang pasang Ahmad Jais, mak teringat dengan arwah suami. Itu pasal saya pasang benda tu, semua datang balik kan benda tu. Itu cerita nostalgia punya barang benda tu. Saya masih teruskan benda ni sampai akhir hayat saya, sebab kan tiap-tiap kali saya akan jumpa lain-lain orang. Kita just sambung jalan kerja selagi kau punya minat, tak ada orang usik. Dia salah satu minat dengan jiwa lah, itu je.